Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat ini bila sekalian, kita kembali melihat ayat 87, 88 dan seterusnya dari surah Al-Hijr. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong buka pada jilid yang kelima, pada muka surat ke 151 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfidh janahaka lil mu'minin. Maksudnya, dan sungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran yang agung. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, iaitu orang-orang kafir itu, dan janganlah kamu bersedih terhadap mereka, dan rendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini menceritakan tentang keutamaan Islam sebagai satu pegangan yang mana Allah telah menghadiahkan untuk kita selaku umat Islam. Inilah dia sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Telah kita lihat pandangan ahli tafsir yang merujuk bahawa perkataan sab'an minal mathani ini adalah Al-Fatihah. Penegasan ini diberikan penekanan, ditekankan, difokuskan kerana keutamaan yang terdapat pada surah Al-Fatihah itu sendiri. Macamlah seumpama seorang kita berkata, saya semua bandar dan dunia saya dah pergi, dan Mekah. Mekah tu bandar juga kan? Kenapa kita menyebut secara spesifik? Bagi merujuk pada keistimewaan kedudukannya di sisi Allah dan di sisi orang-orang Islam. Demikian juga kita bila menyebut tentang, Alhamdulillah saya belajar banyak kitab hadis dan Sahih Bukhari. Kenapa kena sebut Sahih Bukhari? Dihighlightkan bagi menunjukkan kedudukannya yang sangat mulia di kalangan para ulama dan juga golongan awam. Saya sebagai kitab tafsir saya miliki, dan tafsir Ibn Kathir. Kenapa? Kerana tafsir inilah yang paling popular sebagai contohnya. Maka ataf am ke atas khas ni satu uslub daripada gaya bahasa Al-Quran. Maka sab'an minal mathani Al-Quran Al-Azim ni, ataf Quran Al-Azim kepada sab'an minal mathani, ini adalah satu ataf umum kepada satu ataf yang bersifat khusus. Jadi ini adalah satu, dan kemudian Allah menyebut wakhfidh janahaka lil mu'minin. Ini merupakan isti'arah tabaiyah, iaitu perintah untuk merendahkan diri diserupakan dengan merendahkan sayap, kerana identikalnya gambaran dikemukakan oleh Allah SWT dalam ayat ini seumpama sang burung yang terbang tinggi. Helang itu terbang tinggi di angkasa, tapi tiba waktu dia akan turun untuk meraihkan, memberi makan kepada anaknya di dalam sarang. Ini menunjukkan kepada satu lutf, kelemah lembutan, kesantunan, kasih sayang. Dan musyabbah bih di sini, merendahkan sayap dipinjam bagi mengungkapkan musyabbah, iaitu perbuatan merendahkan diri. Ini satu pendekatan yang perlu kita pelajari dalam balaghatul Quran. Jadi mathani telah kita pelajari, ada banyaklah pendapat para ulama tentang perkataan ini, dan kita dapat lihat dalam tafsir Kasyaf contohnya, kita dapat lihat dalam Al-Itqan oleh Al-Imam As-Suyuti, kita juga telah bincangkan dalam Zadil Masir oleh Al-Imam Ibn Jauzi, bahawa dia merujuk kepada sama ada berulang-ulang perkataan mathna ataupun merujuk kepada thana yang merujuk kepada kemuliaan, kedudukan. Kemudian kita dapat lihat dalam pendekatan yang dikemukakan Allah SWT kat sini, iaitu suruhan janganlah kamu terpedaya dengan wala tamuddanna 'ainaka, jangan kamu memandang dengan penuh pengharapan. Tujuan ayat ini dikemukakan kepada para sahabat sebenarnya. Mustahil bagi Rasulullah SAW yang bersifat dengan sifat maksum berkelakuan seperti itu. Kita dapat lihat di kalangan para sahabat ni ada yang telah pun merasakan kalaulah memiliki harta yang banyak, yang telah kita huraikan dalam kuliah yang terdahulu, melihat pulangnya gerombolan kawafil, perniagaan, perdagangan di kalangan kaum Yahudi yang terkemuka dengan bijaknya mereka menguruskan perniagaan, pulang daripada Azru'ah, pulang daripada Busra, membawa harta yang berlipat ganda keuntungan, kekayaan. Tapi Allah Ta'ala telah mengingatkan umat Islam, janganlah kamu terpedaya ataupun terpesong niat kamu untuk mencari ridha Allah ni, kamu dikelabukan oleh keduniaan. Wala tahzan alaihim, jangan kamu bersedih hati terhadap apa yang menimpa mereka. Kata Dr. Latif Nabulusi, pakar tafsir dari negara Syam ini seumpama seorang yang telah pun dijatuhkan hukuman bunuh lah, kena gantung contohnya, atau dikenakan hukuman bunuh balas, maka tidak sepatutnya kita yang melihat perkara itu simpati, kerana telah terbukti kesalahan dilakukan, sabit kes dan
dan sebagainya, maka layaklah seorang itu dihukum dengan hukuman sedemikian. Maka puak kafirin, musyrikin, mereka yang ingkar ni, bila telah ditetapkan ke atas mereka hukuman di sisi Allah SWT, maka janganlah kamu bersedih terhadap mereka, wahai Muhammad SAW, kerana mereka yang memilih dalam keluasan kasih sayang Allah itu kepada manusia sejagat, tetapi mereka masih milih untuk menentangmu dan mengakhiri hidup dengan hinaan seperti itu. Ada kalangan mereka yang mati sebelum perang Badar lagi dalam keadaan hina. Nanti kita akan lihat beberapa orang yang disenaraikan dalam Dalailun Nubuwah oleh Imam Al-Baihaqi ini, kisah-kisah mereka, bagaimana penentangan mereka sehingga menyebabkan Jibril datang dan telah berlaku ketetapan Allah kepada mereka, hukuman-hukuman yang kena pada mereka. Mata menjadi buta umpamanya, kaki itu diserang dengan penyakit seumpama kencing manis sampai dipotong kaki pun tidak menyelesaikan urusan. Nanti kita akan lihat bagaimana hukuman yang dikenakan kepada puak yang ingkar ini. Jadi muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian, kalau kita perhatikan, jangan sekali-kali engkau ni mengarahkan matamu. Kata Syekh Qutb dalam tafsirnya, penggunaan perkataan yang digunakan oleh Allah SWT kat sini, iaitu bila Allah SWT mengingatkan la tamuddanna, jangan kamu panjangkan. Perkataan yang digunakan di sini cukup menarik kalau kita perhatikan. Sebenarnya mata rupanya tetap dalam dalam soket di kepala ni, di bahagian tengkorak kepala seseorang itu. Alladhi yamtad huwal basar, tapi yang dapat menjangkau, melihat, meneliti, memerhatikan, itu merupakan pandangan. Mata kekal di tempatnya. Tapi bila Allah menyatakan la tamuddanna ainaika, maka mata itu janganlah dipanjangkan, ataupun perkataan mad panjang lah, jangan mata itu dilemparkan, mata itu dilepaskan. Ini merupakan satu takbir taswiri yang menggambarkan bahawa mata itu amat tertarik kepada perkara yang sifatnya mata. Ini adalah satu surah tarifah yang menyebabkan seseorang itu berfikir. Ini adalah satu peringatan buat Nabi SAW, terutamanya kepada umat, lelaki baik, perempuan baik. Kalau orang lelaki lain yang dilihatnya, keseronokan yang bersifat kelakian, bagi orang perempuan pula keseronokan yang bersifat madiyah. Ini semua merupakan imtihan dan ibtilaan. Ini semua merupakan satu perkara yang sifatnya pemberian yang di sebaliknya ada ujian. Boleh jadi kalau kita lihat apa yang ditegaskan dalam ayat lalu tentang tujuan penciptaan langit bumi, dia menimbulkan satu pertanyaan, kata Imam Biqai. Mengapa kaum musyrikin dapat bergelumang dalam kenikmatan hidup padahal mereka menderhakai Allah SWT? Mengapa mereka yang telah diancam oleh Allah masih lagi dibiarkan dengan aneka kenikmatan? Contoh-contoh yang telah kita pelajari pada kuliah lalu kan. Maka ayat ini menjawab soalan yang timbul dalam benak fikiran seseorang kita. Ini penjelasan oleh Imam Biqai dan juga Tahir Ibn Ashur. Dan itu pula sebabnya ayat ini tidak menggunakan kata wa. Dia terus dinyatakan sini la tamuddanna ainaika. Tidak ada waw kat situ, tidak ada antaf. Maka dia sekadar sebagai larangan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan ayat yang lalu. Jadi dapat juga dikatakan bahawa kerana apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, begitu juga apa yang akan dianugerahkan oleh Allah kepadanya sedemikian besar. Sangat wajar jika baginda diingatkan, jangan sekali-kali engkau mengarahkan matamu, iaitu memberi perhatian yang besar, tergiur dengan apa yang pernah kami berikan mereka itu, nikmat-nikmat tersebut. Kerana sifat anugerah itu adalah seperti bunga yang akan layu, dia tidak akan kekal. Jadi kalau kita perhatikan pula kaitan dengan surah Al-Qasas tentang hal ini, bila Allah menyatakan dalam ayat ke-77, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negara akhirat, tapi janganlah kamu melupakan nasibmu dari kenikmatan dunia, dan buat baiklah sebagaimana Allah telah berbaik padamu. Jadi anugerah dunia ni bukan merupakan tujuan, dia merupakan keperluan setakat itu. Sekiranya perlu untuk membeli sebuah kenderaan yang selesa, boleh membawa kita seisi keluarga, silakan, belilah kenderaan yang selesa itu. Dia satu perjalanan yang kita kena usahakan, tapi bukannya satu tujuan yang dengannya kita mengabaikan segala perintah, halal haram habis semua kita langgar. Bukan begitu. Allah mengingatkan kita, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ambil, kerana dia merupakan satu keperluan, bukannya tujuan. Lalu ayat ni kita dapat lihat turuhan kepada Nabi SAW, wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Kami mengingat kamu dan juga umatmu supaya jangan terpedaya dengan dunia ini yang mana begitu ramai manusia yang telah binasa. Contoh-contoh yang kamu baca dalam Al-Quran dan orang keliling kamu yang kamu lihat. Jangan kamu bersedih terhadap mereka kerana keengganan mereka itu beriman. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak akan mampu bagi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, oleh Muhammad SAW. Begitu juga umatmu tidak akan mampu demikian, kerana ketetapan hidayah itu urusan Allah. Tapi kamu kena jalankan tanggungjawab. Yang berikan hidayah itu Allah SWT. Adapun sikap kamu bersama orang-orang beriman, maka jadilah hubungan kasih sayang dengan mereka, rendahkan sayapmu. Ini satu istiarah yang kita gambarkan bagaimana orang beriman ini diumpamakan macam burung terbangnya ke angkasa luas, ke angkasa tinggi sana.
tapi tiba waktu kembali juga ke bumi untuk makan, minum, mungkin bertemu dengan anaknya yang nak lebih makan. Maka begitulah sifat orang beriman. Jadi dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kita bahawa berkaitan di antara tanggungjawab dalam dakwah ni terhadap orang yang perlu disampaikan. Jalankan tanggungjawab itu sepenuh hati, dan seandainya mereka menolak, janganlah terlalu sedih terhadap mereka, kerana hidayah itu adalah urusan Allah SWT. Yang kamu kena patuhi adalah perintah Allah, dan hendaklah kamu mendekatkan diri kamu dengan orang-orang yang beriman. Seterusnya kita pergi pada ayat ke-89 seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul inni ana nadhirul mubin. Kama anzalna 'alal muqtasimin alladhina ja'alul qur'ana 'idhin fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Dan katakanlah, sungguhnya aku ni adalah seorang rasul, pemberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata tentang turunnya azab ke atas orang-orang yang ingkar. Sebagaimana kami telah beri peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membahagi-bahagikan kitab Allah, iaitulah orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menyoal mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Dalam ayat ini kita dapat lihat Allah merintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW supaya mengatakan kepada sekalian manusia, sungguhnya aku ni merupakan seorang rasul, pemberi amaran dan mengemukakan bukti-bukti yang nyata, yang jelas peringatannya, pemberi peringatan kepada manusia tentang azab pedih yang akan dikenakan kepada mereka kalau mereka tetap mendustakan putusan aku ini. Samalah seperti yang pernah menimpa umat-umat terdahulu yang kita bacakan kisah-kisah mereka sebelum ini. Jadi dapat kita lihat kat sini bahawa Allah menyatakan Al-Muqtasimin. Kata Imam Ibn Jarir Tabari, Al-Muqtasimin ni antara lain merujuk kepada golongan Yahudi dan juga Nasara, bahawa mereka ni mengambil kitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat, Injil. Mereka hanya mengambil bahagian yang sesuai untuk mereka, mengabaikan selain daripada itu. Kalau sifat sedemikian diteruskan oleh golongan musyrikin yang Nabi menyeru mereka dengan dakwah Islam ini, mereka juga akan menerima bahagian hukuman, seksa, azab yang pernah ditimpakan kepada umat yang terdahulu. Tuan-tuan, dapat kita lihat kat sini di bahagian hujung satu peringatan sebelum terlupa untuk disampaikan, bahawa dalam surah yang merupakan surah Makkiyah ni, mengikut ijma' para ulama'nya, seperti disebutkan kita tafsir, contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari, tafsir Zainul Masir, penyebutan tentang hukum sangat sedikit. Surah ini syarat dengan peringatan tazkir, iaitu iktibar dengan musyrikin dan nasib yang menimpa mereka, dan juga membawakan hujah-hujah kepada golongan yang ingkar, orang yang terkemudian yang diseru untuk masuk Islam tapi menolaknya, seperti kaum musyrikin Mekah. Dan dapat dibuktikan bayan lima fil Quran min al-hujaji wal barahin ad-dalla ala haqqillahi ala khalqih. Maka dapat kita lihat di sini hujungnya hujah-hujah dan bukti-bukti yang dikemukakan tentang tanggungjawab dan juga hak Allah, tanggungjawab manusia terhadap Tuhannya dan hak-hak Allah untuk ditunaikan oleh hamba-Nya. InsyaAllah kita akan sebut perkara ini dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.